Hari ni harga emas pecah rekod lagi, RM560 1 gram. Paling tinggi dalam sejarah. Dalam masa 4 tahun saya simpan emas ni, dah banyak kali dah harga emas ni pecah rekod. Tapi adakah saya berhenti menabung? Tidak ya tuan-puan. Saya teringat masa mula-mula saya simpan 2021, harga emas cuma RM260 saja segram. Ramai tunggu harga turun baru nak beli. Tapi realitinya, siapa yang tunggu, mereka ni sebenarnya terlepas peluang. Sebab yang paling penting dalam simpan emas bukan harga, tapi berapa gram yang kita dah berjaya kumpul. Kalau kita simpan 1 gram, walaupun harga dah naik sampai 300 sekarang ni, kita masih belum kaya sebenarnya tuan-puan. Rahsia penyimpan emas yang berjaya ada 2 je. Konsisten, simpan walaupun sedikit, dan fokus kumpul pertambahan gram, bukan tunggu harga murah. Sebab tu saya guna akaun Emas Gap ni untuk mulakan simpanan dengan RM100. Boleh keluarkan bila-bila masa bila cukup gram. Akaun Gap ni tiada had humor, tiada cas tersembunyi. Malah anak kecil dengan warga emas, warga asing pun boleh mula simpan emas. Warga asing yang bekerja di Malaysia, warga Indonesia boleh simpan emas dengan akaun Emas Gap ni. Kalau anda nak mula jadi penyimpan emas berjaya, jangan tunggu lagi. Daftar akaun Emas Public Gold hari ni. Boleh PM saya ataupun tekan beg biru di bawah untuk saya bantu mudahkan urusan tuan-puan.